Ramai orang ingat tekanan darah tinggi ni cuma bahaya untuk jantung. Tapi sebenarnya bila darah asyik tinggi setiap hari, buah pinggang pun boleh rosak perlahan-lahan tanpa kita sedar. Bila tekanan darah terlalu kuat, dinding saluran darah pun dalam buah pinggang kita akan jadi tebal dan juga keras. Lama-lama darah susah nak sampai ke tisu buah pinggang. Masa itulah bacaan EGFR boleh turun walaupun cik rasa badan okey. Masalah ini senyap, tak ada sakit pun. Tahu-tahu dah mula rasa pening, syufat penat, kaki bengkak dan doktor kata fungsi buah pinggang pun dah jadi lemah. Tapi jangan risau, masih sempat nak kawal daripada sekarang. Ramai dah mula untuk ikhtiarkan dengan Afia Sahaya Plus ni, minuman botani yang boleh bantu untuk menjaga tekanan darah dari punca pesakit. Dalam Sahaya Plus ni ada bahan klinikal macam Galzak ekstrak bawang hitam berumur, bantu untuk menstabilkan tekanan darah, Cordet kulit oren manis, bantu untuk melancarkan aliran darah dan juga Phytostreptococcaine, bantu untuk mengurangkan kolesterol yang pekatkan darah. Bila saluran darah kita sihat, tekanan pun akan jadi lebih stabil, buah pinggang pun tak akan lagi terbeban. Jadi kalau cik-cik pun jenis tekanan darah selalu tinggi, jangan tunggu simptom datang baru nak cari ikhtiar. Tekan link di bawah sekarang untuk mula ikhtiar dengan Afia Sahaya Plus.